Kersani padat bakar sekeping, bukannya tempawan nyalanya merah. Kerisnya adat sisip di samping, keris pahlawan berpamur darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warisan, salam perkenalan. Saya Nur Alisha Firana binti Muhammad Fadili, kod sekolah MEA 0072 dan merupakan murid tingkatan 3 di SMK Dato' Haji Talib Karim. Pantun yang telah saya perdengarkan sebentar tadi berkait rapat dengan naskah pilihan kalbu Misteri Tameng Sari. Mendengar daripada tajuk ini sahaja membuatkan kita tertanya-tanya, apa itu Tameng Sari? Mengapa Tameng Sari menjadi misteri? Siapa pemilik asal Tameng Sari? Sebelum kita menganjak pada perisian buku, alangkah moleknya kira saya perkenalkan penulisnya, Ibnu Ibrahim At-Tawari. Beliau merupakan seorang penulis sejak zaman pemerintahan British yang giat menghasilkan pelbagai bentuk karya hingga kini. Bukan sahaja menulis tentang sejarah dan pembuktian pahlawan-pahlawan tanah air kita, malahan Ibnu Ibrahim At-Tawari turut berpengalaman menghasilkan puisi tradisional, puisi moden, cerpen, esei dan novel-novel berkaitan misteri sejarah. Sejajar dengan kegigihan dan semangat beliau dalam bidang penulisan, pada tahun 2022, Ibnu Ibrahim At-Tawari dianugerahkan sebagai seorang tokoh budaya bagi negeri Selangor. Naskah Keris Tameng Sari ialah suatu karya bukan fiksyen dan sesuai bagi generasi muda seperti saya untuk memahaminya kerana bahasa yang digunakan mudah difahami. Terdapat 12 bab yang menceritakan tentang perjalanan beliau merungkai misteri kewujudan Tameng Sari. Bab kegemaran saya ialah bab 4 kerana ia mengisahkan tentang penemuan keris Tameng Sari hingga keris tersebut diwarisi oleh Raja Muzaffar Sultan Perak yang pertama. Keris Tameng Sari ialah sebilah keris yang telah digunakan oleh Laksmana Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Keris ini amat terkenal dan dikatakan mempunyai kuasa sakti, iaitu ketika bertarung, pemiliknya tidak lut dimakan senjata lawan. Ia dikatakan juga berupaya berlega di udara ketika mengejar musuh walau ke mana sahaja musuh itu berlari. Tapi persoalannya, siapakah pemilik asal keris legenda ini? Yang menariknya, penulis naskah ini telah bertemu dengan 3 orang Tok Guru Hang Tuah untuk bertanya tentang bagaimana Hang Tuah dapat membunuh Tameng Sari, iaitu pahlawan Jawa yang tidak pernah dijatuhkan. Malangnya, persoalan tidak terjawab. Beliau hanya mendapat maklumat tentang pertarungan antara Hang Tuah dan Hang Jebat dan bagaimana keris itu dianugerahkan kepada Hang Tuah. Memang tidak syak lagi, keris ini berasal dari Indonesia, milik Tameng Sari yang pernah hidup dalam kerajaan Majapahit suatu ketika dulu. Tameng Sari ingkar terhadap Raja Majapahit membuatkan Raja Suraprabowo marah, lalu baginda menitahkan Hang Tuah untuk membunuh Tameng Sari. Selepas pertarungan berakhir, Hang Tuah dianugerahkan keris Tameng Sari sebagai satu penghargaan kepadanya. Walau bagaimanapun, Hang Tuah telah difitnah menggunakan ilmu sakti. Hang Tuah dibuang negeri dan terpaksa memberikan keris Tameng Sari kepada Sultan Mahmud Shah kerana malu dengan fitnah yang disebarkan. Ada yang mengatakan bahawa keris Tameng Sari ini di Muzium Perak dan ada yang mengatakan keris ini sudah dihapuskan. Kawan-kawan, saya amat mengagumi kisah usaha penulis Ibnu Ibrahim At-Tawari ini dalam membugarkan dan menyuntik pengetahuan kepada generasi muda tentang pentingnya sejarah. Beliau tidak
beliau telah menelusuri sejarah tentang Wali Tujuh dan pelbagai kisah tentang keris Taminsari. Dalam banyak hal yang tidak dapat dicapai di akal, saya tertunduk dengan betapa besarnya kuasa Maha Pencipta sekalian alam. Ada rahsia di sebalik rahsia. Sekian saja daripada saya, Alisha. Terima kasih.